Ramai orang tak sedar yang diorang ni sebenarnya ada masalah harta pusaka. Kat ujung video ni saya akan share macam mana cara nak selesaikan masalah harta pusaka ni. Mana yang belum follow saya boleh follow bagi mendapatkan banyak info berkenaan dengan pengurusan harta pusaka ni. Dan jangan lupa untuk share supaya ramai orang dapat manfaat dari apa yang kita share ni, dan supaya diorang pun mula perasan yang diorang ni pun ada masalah juga. Jangan lupa untuk tengok video ni sampai habis, like video ni dan share video ni sebelum dia hilang. Kalau kita tengok, ramai orang masih tak sedar lagi yang rumah pusaka arwah mak masih belum tukar nama lagi. Lepas tu kalau kita tengok kenderaan, loan berjalan tapi pemilik dah meninggal. Kalau kita semak lagi, duit mungkin dekat ASB ataupun dekat bank masih ada lagi dekat situ dan tak buat apa-apa pun lagi. Kalau kita tengok, semua masalah ni bukan masalah kecil sebenarnya, masalah besar. Tapi ramai orang tak cakna ataupun dia tak peduli, benda ni boleh selesai cepat. Waris kena bincang je sama-sama. Sebab kalau tak bincang sama-sama, itu yang jadi macam-macam tu. Tak boleh nak bersemuka, bagi alasan jauh, bagi alasan tak tahu. Macam-macam alasan nanti keluar. Jadi lepas tu, benda ni dibiarkan. Lepas tu, bagi waris yang memerlukan, ataupun kita cakap waris yang perlukan sumber daripada harta pusaka ni, dia tak dapat apa-apa. Disebabkan seorang dua yang bermasalah. Kita jangan tunggu sampai ada yang meninggal pula nanti. Sebab benda ni nak belajar pun bukannya susah. Just kita tanya orang je. Kalau kata yang ada masalah, tak tahu nak mula daripada mana, boleh DM saya. Saya boleh guide. Sebab saya pun tak lama lagi akan keluarkan buku berkaitan dengan harta pusaka ni. Jadi dekat situ saya akan cerita A sampai Z. Proses dia nak buat. Just follow je.